Serangga ni tak takut manusia, tapi manusia patut takut dia. Bayangkan, ada serangga yang bila dia datang, semut lari, lebah mati dan manusia pun boleh tumbang. Bunyinya macam cerita seram, tapi ini realiti. Inilah dia, penyangat surun atau nama lainnya Hornet gergasi Asia. Jangan pandang rendah serangga ni sebab dia antara yang paling ganas di dunia serangga. Apa kelebihannya? Pertama, sengatnya tak patah macam lebah. Dia boleh menyengat berkali-kali tanpa henti. Kedua, dia suntik racun neurotoksin yang boleh sebabkan sakit melampau, bengkak besar dan kalau terlalu banyak, boleh bawa maut. Ketiga, penyangat ni bergerak dalam kumpulan. Bila seekor serang, yang lain ikut. Dan paling menakutkan, mereka boleh musnahkan satu koloni lebah madu hanya dalam beberapa jam. Seekor je boleh bunuh 40 ekor lebah dalam masa seminit. Tapi, walaupun kuat, penyangat surun ada kelemahan juga. Mereka sensitif terhadap bunyi dan bau tertentu, termasuk asap dan minyak tertentu. Sarang mereka juga boleh dimusnahkan kalau dikesan awal. Dan bila bersendirian, mereka tak seberani seperti bila berkumpulan. Jadi, kalau nampak satu, jangan kacau. Jangan jadi pencetus serangan berangkai. Kalau anda rasa fakta ni gila, tekan like dan follow untuk lebih banyak kisah serangga luar biasa.